Hi, I'm Fast from All My English Media. So today, I'm going to bring you all to check out this viral kiosk where they say that people are willing to line up in a very crazy long queue every single day just to get their products. So let's meet the owner and get her feedback. Betul betul betul. Saya lah. Owner kedai ni. Memang masuk. Okey, sebab saya tengah busy sangat-sangat ni kan. Busy sangat-sangat sebab kita ada chicken tender ni kat sini. Awak recommend dia kat sini. Awak nampak lah chicken tender kat sini kan. Ni chicken tender. Okey. Lepas tu kita ada sos dia. Sekejap sos. Okey. Ni sos dia. Alamak, saya tak buka. Yang awak nampak tadi tu sos dia. Okey, lepas tu saya ni kan memang hari-hari sebelum saya buka kedai ni memang dah ada ramai yang beratur kat luar. Ramai sangat yang beratur sampai jadi saya panik. Tak sempat nak goreng-goreng ke apa. Lepas tu selain tu awak nak tahu menu Okey, menu dia macam ni. Kalau awak tengok kat sini kan dia ada burger crispy. Okey, lepas tu ada chicken tender ni ada satu set RM10. Lepas tu ada yang combo RM15. Okey, lepas tu kita ada chicken chop. Ada chicken chop tu, lepas tu ada cheesy wedges. Okey, lepas tu kita ada juga ni nasi goreng chicken chop, ada fries. Lepas tu kita ada waffle. Tapi saya kena cepat-cepat. Saya tak boleh nak lambat-lambat sebab kita ramai customer. Awak sini, awak tengok tu tengok. Ramai tak? Yang kecil depan yang duk menari-menari tu lagi boleh customer. Ramai kan?